Banyak kasut ni kau curi kat masjid ke? Bang. Abang ni. Saya ni tukang betulkan kasut. Ya? Mana sempat nak buat part time curi pula? Yelah. Alah, marah. Tapi bang, saya terus terang bang, saya tak tahulah bang, saya rasa down lah. Kenapalah nasib saya ni. Yelah, tukang repair kasut je bang. Hai, kurang-kurangnya kau repair kasut muka handsome. Abang nak keluar rumah hanya menyalak kau masuk balik. Kau patut bersyukur tahu tak? Bang, saya handsome kalau dibandingkan dengan abang. Kau repair kasut abang boleh tak? Abang punya kasut ni ada masalah sikit. Bang, basuh dululah bawang tu. Basuh dulu bang. Saya takut ya sekarang musim-musim penyakit bang. Alah, repair lah sikit boleh? Ui, nak repair kenapa? Bang, daripada repair kasut baik repair muka bang. Kelakar. Sikit-sikit lah bang, sikit-sikit bang. Abang tak kelakar. Abang kelakar. Kalau abang tak kelakar takkan ada kat sini. Abang ni saja je kan nak dapat surat permanent.